kalau kata Ana diberi peluang untuk cakap dengan mak, apa Ana nak cakap? Kalau mak saya kita mak janganlah. Mak dah tua. Tak tahu bila lagi kita boleh duduk sama-sama. Kalau mak terus macam ni, sampai bila kita nak macam ni? Duduk asing-asing macam tu pun. Macam tu aku nak cakap. Ana, untuk kakak pula, Ana ada apa nak cakap? Macam harapkan kakak. Untuk kakak, Ana minta maaf sebab tahu mungkin kakak mengajar kita orang tu, mungkin memang ada salah kita orang tu sampai kakak jadi macam tu. Tapi kalau kakak nak minta maaf, Ana maafkan je. Semua orang bersalah. Ana still nak maafkan dia lepas apa yang dia buat kat semua. Tak macam ni sekalipun kita orang adik-adik. Ana tak simpan dendam. Macam ni kan Ana ni kuat sangat. Kalau dengan umur macam ni, sebab nanti pun ada anak umur bayang. Dengan umur dengan keadaan